Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2 bulan yang lalu sebelum pada bulan puasa, bensuruh Amerika yang bernama Tom Barak si botak itu pernah berkata kepada kerajaan Lubnan. Kerajaan Lubnan ini tak guna, dia kata. Kerajaan yang tak guna kerana tiada sistem ekonomi, tiada pentadbiran untuk menjagakan keselamatan negara dan bermacam-macam dikatakan kepada mereka, dituduh dan diugut, dan sampai satu masa dikatakan apa pada kerajaan Lubnan, kalau korang tidak mengikutkan syara yang eksklusif untuk menjagakan negara dan kerajaan itu membuat kerja untuk rakyat, kami akan diberikan seluruh kuasa kepada kerajaan Syria. Jadi apa yang dikatakan oleh dia sekarang ni, saya nampak ada bahagian yang dah mula. Apanya? Hizbul dia cuba untuk menggabungkan Lubnan dalam peperangan antara Iran, Israel dan Amerika. Walaupun Lubnan tak ada kaitan pun, tetapi kerana Hizbullah dia ada hubungan baik dengan IRGC, jadi dia membawakan negara Lubnan ke dalam peperangan. Kerajaan Lubnan dah banyak kali cuba mentolak dan cuba berjauhkan daripada peperangan ni kerana negara tengah hancur, tengah teruk, tak ada ekonomi apa semua kan, dan tak ada ketenteraan yang sekuat yang boleh melawan dengan Israel buat masa sekarang ni. Tetapi apa yang dah berlaku pada semalam, orang Lubnan sendiri tengah mengalami keraguan. Adakah apa yang tengah dilakukan oleh Hizbullah ini telah dirancangkan masa yang lalu? Contohnya, perkara ini akan membawakan Lubnan menjadikan sebahagian daripada Syria semula. Mungkin boleh jadi juga kerana Hizbul cuba untuk membawa Lubnan macam saya kata tadi dalam peperangan. Dan kalau kita lihat juga, Israel telah jajah tanah Lubnan sebanyak 14 km ke dalam. Jadi tanah tu dirampas, pintu sempadan telah dihancur, tinggal hanya airport saja yang dimiliki oleh negara Lubnan. Kalaulah Israel telah menghancurkan airport di Beirut, kira kerajaan Lubnan dah habis dah. Serius saya boleh kata, boleh habis sebab kaki tangan dah tak ada dah. Lubnan hanya ada pintu sempadan darat dan pintu sempadan udara. Kerana mereka diduduk di suatu tempat yang dikeliling itu adalah negara besar. Bila dua tu dah tak ada, maksudnya dah tak ada pendapatan lah buat dia. Macam mana dia nak bagi pembelanjaan, macam mana dia nak teruskan kehidupan orang di sana. Dia akan terpaksa untuk bergabung dengan mana-mana pihak, dan paling dekat dengan dia adalah Syria. Jadi saya rasalah kemungkinan besar apa yang Amerika pernah diugutkan pada satu masa dulu akan berlaku buat masa depan. Wallahu alam.